Welcome back. Hari ni kami berlima sebenarnya, tapi dua lagi dalam satu kereta lain. So kami hari ni cantik-cantik macam ni. Kami nak pergi iftar. Sekarang pukul berapa? Pukul 6.12. Nak pergi pulau. Nak pergi pulau. Masuk sampai ke 7. Lepas tu buka puasa lah kereta. Tak lagi. So sekarang tengah jam. Kami baru nak keluar daripada Kelengkok. Minta-minta sampai sebelum buka puasa lah, dan ada tempat untuk kami berlima duduk. Kita orang lama dah tak masuk Penang. Dah masuk sebelum puasa hari ni kan. Bulan 1. Birthday aku 9/1. Oh ya? Betul lah. Hari Jumaat ingat. Tu je lah kami masuk Orang Penang. Salihah memang lepas dia Jumaat. I don't like that statement. Tak suka statement tu. Birthday aku tak tahu bila asal hari Jumaat juga kot. Jumaat nak jadi solat. Okay guys, kita akan sambung balik sebab saya tengah drive. So kita akan tunjuk apa akan jadi lagi. Okay, bye. Kami dah sampai dekat Panakota. Dah sampai. Kita orang ada yang green tea. You apa? Spaghetti. Okay, apa tengok lah menu apa hari ni. Kami beli banyak sangat kat bazar tadi. Tak tahu beli apa. Oi, lama ni tak makan Panakota. Guys, ini adalah rupa Panakota. Kita akan berbuka dekat situ memang ramai. Weh, so a lot of people. Mesti ni baby. Ramai orang guys. So a lot of people. Sampai. Kita buka prepare untuk berbuka. Kita dah buat. Wah, sedapnya. Ni apa? Didi bawa. Ada sikit je tadi aku goreng tu. Ada YouTuber kat sini, tak maaf. Sorry kalau nak masak tak suka. Akan dah terbiasa. Tapi yang ni butter meat tak ada daun kari. Kenapa tak ada daun kari, Didi? Pasal banyak. Pasal jadi kuning kan. Sebab jiran aku Tak bagi ambil. Bukan tak bagi ambil. Bumbu-bumbu ada jatuh. So guys, kita dah habis Uber. So Didi kena marah sebab tak reti lipat elok-elok. Ni OCD. Bagi dah. Ni apa? Ni cukang bagi batu api. Tengok kena marah ni. Kesian dia. Tahan sikit. Kalau siapa komen, kesian tak kat dia tau. Guys, ni muka-muka hampir boleh kena marah juga kalau lipat tak betul ya. Kalau lipat elok-elok okey? Salah weh, waktu balik tu. Dengar apa kat hati balik tu. Tengok ni weh. Dah dapat yang macam ni pun jenuh tau. Ni buka balik ni, silap. Tak tahu. Baju putih ni tukang gelok je. Hak ni tukang mengajak, hak ni tukang mengikut perintah. Hak tu tukang kena marah. Ai.
Aku fotografer, so tak kena. Baju aku. We are done bukber. So kami akan pergi ke street art. Guys, kita orang dah sampai street art. Untuk Our favourite place. apa ni? Untuk apa? Untuk buat konten, untuk gambar. Apa berkata aku? Satu kah? Okay guys, kita orang tak jadi ambil kapal terbang. Sebab ada kamera dia lag. Sistem ada problem. So kita kan tak tahu lah. Jadi kita nak terlambat photo booth. Tengok-tengok sekali balik terus je. Makeup saya stay thin Cantik tak? Tengok weh, tak habis lagi. Ingatkan dah habis. Aku pula kena ikut. Sekarang pukul 2.11. Kami dekat lock lagi. Tengok tu, tak habis lagi. Ya Allah. Sajalah konten hari ni.